Apa yang belum siap lagi lah. Lan. Kau asal datang lambat ni? Kau jangan macam ni Lan. Take it serious sikit kerja. Dalam setahun man, hari ni baru aku lewat sekali man. Kau tak boleh macam ni Lan. Kau last time pekerja yang kena buang sebab apa? Man, dia kena buang sebab cari duit man. Cai. Bocor kau. Kau main-main benda-benda macam ni Lan. Kau kalau aku ada sakit tadi. Wah, man lagi kau cucuk bawah kau apa kata atas. Lan, kau nak gurau-gurau kat luar boleh. Kat tempat kerja jangan Adalah bos kita tengah pening kepala ni. Kau jangan buat benda-benda macam ni boleh tak? Ini aku nak gantung ni. Kau gantung yang sini. Sini Gantung situ. Betul. Man, elok kau jadi ampayan kain man. Dah, enggak. Kelakar. Ya, kelakar. Memang kelakar. Kalau sampai baju ni dah koyak je lagi, siapa nak jawab? Kau ingat baju ni aku dapat dari mana? Staff dapat yang semua. Bos bagi. Memang staff dapat. Tapi kalau dah sampai kulit aku, kalau dah koyak tadi. Kau sama handphone. Kau jangan Lan macam ni. Kau lagi bos nampak nanti siapa yang kena? Aku. Kerja betul-betul. Tak, aku tengah kira untuk customer kot. Lan, baju ni buat sirat aku. Dah. Lan, Memang kau terbaik main-main kau. Lan. Kau tahu tak last time apa jadi kat pekerja kita? Apa benda? Asal? Jari hilang kau buat macam ni. Jangan main-main lah. Okey, bagi dia satu. Selamat. Lan, kau main-main lah Lan. Kau tahu tak last time pekerja kita seorang masuk hospital sebab apa? Denggi man. Safety first Lan. Jaga betul-betul. Tolonglah. Pekerja terbaik jatuh kepada Macam kau ni mana mesti kau kan. Mazlan. Eh. Nanti kerja baik-baik Man, aku dapat man. Aku dapat man. Hei, pekerja terbaik man. Dah. Pergi masuk kerja. Kerja betul-betul lah lain kali.